Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 3 hari bulan 6 2026. Apa yang dah jadi antara Donald Trump dan juga Netanyahu laknatullah itu sangat mengejutkan. Jom dengar apa yang dikatakan oleh Donald Trump pada Netanyahu semalam. Jangan lupa follow, like, komen dan share. Pada semalam, seperti yang kita semua dah tahu, dikeluarkan kenyataan oleh Ma'arif, itu adalah salah satu media oleh Israel laknatullah, dikatakan ada satu panggilan telefon yang dibermulakan oleh Donald Trump dengan Netanyahu, dan dikatakan Donald Trump telah dimarah sangat dengan Netanyahu kerana Donald Trump kata pada Netanyahu, kau tidak reti nak hormat aku dan keputusan aku, dan kau selalu menyusahkan aku. Kalau aku tak ada, kau dah sekian lama masuk ke penjara. Dan aku yang mempertahankan diri kau di luar pada penjara. Kau tidak ingin untuk mengikutkan apa yang aku arah. Dan dikatakan Netanyahu pula tidak menjawab apa-apa. Kerana Netanyahu kena marah, jadi dia telang sajalah. Kenapa dia kena marah? Kerana Donald Trump dah lama dia kata, saya nak buat genjatan senjata di Lebanon untuk selesaikan perkara yang berada di Iran. Tetapi Netanyahu kerana kebodohan dan sampai tahap ingin berkata pada Amerika, aku yang gerakkan kau macam mana yang aku nak. Jadi dia melawanlah arahan Donald Trump ni, ataupun Bapak Kunafa lah kita panggil sekarang ni. Bapak Kunafa nama baru. Jadi mereka berdua sekarang ni tengah bergaduh, dan dikatakan oleh Ma'arif itu suara Donald Trump terlalu tinggi kerana tidak berpuas hati dengan tindakan laknatullah Netanyahu itu terhadap Lebanon dan Gaza, dan juga apa yang dia berlaku di kawasan Timur Tengah.